Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda pada hari ini. Saya, Dia Airy Zahira binti Abdul Hafiz dari TVPSS Sekekang. Pada hari ini, kami akan menemu bual atlet muda SK Karak yang telah mengharumkan nama sekolah. Jom sama-sama ikuti saya. Jom! Ryan. Assalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, saya sihat. Saya Seri. Ryan, boleh kongsikan sedikit tentang diri kamu? Baiklah Seri, nama saya Muhammad Ryan bin Abdul Jalal. Saya merupakan seorang pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Karak. Saya merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Ayah saya bekerja sendiri, manakala ibu saya pula merupakan seorang guru. Saya mula meminati bidang sukan sejak dari tahun 3. Antara sukan yang saya ceburi ialah seperti olahraga, catur, pingpong, badminton dan bola tapak. Wah, banyak juga bidang sukan yang anda ceburi. Boleh kongsikan antara kejayaan yang paling bermakna kepada anda? Antara kejayaan yang paling saya banggakan ialah mewakili daerah Betong dalam sukan catur, pingpong dan bola tampar di peringkat MSSD. Selain itu, saya juga mewakili sekolah dalam sukan olahraga dan badminton di peringkat MSSD. Alhamdulillah, pada tahun ini juga saya telah terpilih sebagai olahragawan dalam kejohanan sukan sekolah tahunan Sekolah Kebangsaan Karak kali ke-42. Apakah cabaran utama yang anda hadapi semasa bersaing di peringkat tertinggi? Cabaran utama saya ialah untuk menyimbangi masa di antara latihan dan pelajaran. Kadang-kadang saya penat selepas berlatih, tetapi saya cuba menyiapkan kerja sekolah yang guru berikan. Ibu bapa dan guru banyak memberi sokongan supaya saya terus berusaha. Ryan, boleh anda kongsikan apakah yang menjadi motivasi untuk anda untuk terus aktif dalam bidang sukan? Antara motivasi utama saya ialah untuk membanggakan sekolah, daerah dan ibu bapa saya. Dan saya juga yakin bahawa dengan bersukan, saya boleh menjadi orang yang lebih berdisiplin dan sihat. Wah, semangat anda memang luar biasa. Jadi, apakah nasihat anda kepada rakan-rakan luar sana yang juga ingin berjaya dalam bidang sukan seperti anda? Jangan mudah putus asa. Walaupun kalah, anggap itu sebagai peluang untuk belajar. Dan yang paling penting, hargai sokongan daripada ibu bapa dan guru. Terima kasih atas perkongsian yang sangat inspiratif dan penuh makna, Ryan. Kami semua amat berbangga dengan semangat dan kejayaan kamu. Semoga Ryan terus cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan, tetapi juga dalam pelajaran dan kehidupan. Kepada semua penonton dan rakan-rakan di luar sana, ingatlah, kejayaan tidak datang dengan mudah dan cepat, tetapi lahir daripada usaha yang berterusan, disiplin yang tinggi dan keyakinan pada diri sendiri. Jangan takut pada gagal, kerana setiap kegagalan itu ialah langkah pertama menuju kejayaan. Teruskan berusaha, kekal positif dan sentiasa berdoa agar kita semua menjadi insan yang berjaya dan serta membanggakan sekolah, keluarga dan negara tercinta. Best kan? Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!